نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat sama pada malam ni. Kita baca semula N58 tu. Sebab baru ni hanya baca terjemah saja. Nas Imam Syafi'i yang ke-58 di bawah Kitabul Buyu'. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, sesiapa yang meminta seseorang untuk membeli perak bagi tujuan berkongsi dan memintanya membayar bagi pihaknya, maka kata Imam Syafi'i, amalan itu tidak ada kebaikan. La khaira ni dalam konteks bahasa yang Imam Syafi'i guna makna tidak sah. Tidak sah. Dalam urusan ni tidak sah. Sama ada dilakukan atas dasar nak tolong, ihsan mana atas dasar nak tolong, atau selainnya. Dia nak memiliki emas ke perak tak kira lah, asalkan dua logam yang dianggap sebagai bahan ribawi. Tiba-tiba nak berkongsi, tapi suruh kawan tu beli belakang. Maknanya dia buta dengan duit kawan. Dia mau bayar dulu bagi kawan 50%. Sedangkan perkongsian ni melibatkan, kita kata, bahan ribawi, perak ataupun emas. Imam Syafi'i kata tak sah. Tak sah. Jadi petikan ini membincangkan mengenai batasan dalam akad perwakilan. Jadi macam wakalah, dalam bab wakalah bagi barangan ribawi. Dalam kes ini Imam Syafi'i bawa ni dalam bentuk perak. Terdapat beberapa prinsip fiqh yang mendasari kepada larangan ini. Yang pertama, prinsip taqabud, serah terima dalam sarf. Jadi bila dia suruh kawan tu bayar dulu, sedangkan hak tu milik dia. Jadi tidak berlaku taqabud. Dalam perundangan Islam, taqabud ni makna bila kata dia bayar perak, mana perak tu hak pihak yang ketiga lah. Pihak pertama hak dia bayar, pihak kedua tu orang panggil rakan kongsi dia tu. Dia nak berkongsi asalnya. Maknanya barang tu dibeli daripada orang lain. Tiba-tiba qabdun tu berlaku di antara penjual dengan hak seorang tu ya. Seorang lagi tak sedekah kira-kiranya dia menganggap ada hak milik dia. Jadi macam hutang pula situ. Sedekah hak dia maksud sini tu maknanya untuk berkongsi syarikat tu ataupun syirkah itu. Dalam perundangan Islam, perak dan emas dikategorikan sebagai al-amwalur ribawiyah, yakni item ribawi. Syarat mutlak bagi pertukaran item itu ialah yadan biadin, yakni serah terima secara serta-merta ke tangan. Jadi hak betul ni Imam Syafi'i kata atas nama syarikat, dua orang ni kalau rega katalah 100,000, dia kena bayar lah 50,000 seorang. Baru barang tu diserah kepada kedua-dua tu. Tiba-tiba barang tu guna duit seorang, tapi niatnya atas nama masa akad tu syarikat, berkongsi. Jadi macam butai pula dengan kawan tu. Jadi serah terima hanya berlaku pada satu pihak daripada dua pihak. Penjual serah kepada pembeli ni, pembeli tu sepatut dua orang, dia nak berkongsi. Tapi bui kawan ni seorang. Jadi makna kawan ni tak ada tanggungan langsung dalam urusan tu. Nak ayatnya tak sah tu dari sudut mana? Dari sudut syarikat itu. Tak boleh. Jadi makna barang tu sebenarnya, kalau nak kiranya, milik hak seorang lah. Bukan syarikat. Hak lebih parah lagi, kalau hak seorang lagi pun niat masa akad tu dia niat pula. Beli dengan hutang. Kalau tak boleh lagu tu. Jadi maknanya wakalah tu tak jadi. Wakil kawan ni beli bagi pihak dia, tak jadi tu. Sebab dia niat syarikat, atas rasa syarikat lah. Sebab ni bab syarikat ni. Jadi larangan menjadikan pembayaran sebagai hutang. Jadi hak sepatut dia sebagai rakan kongsi, dia kena bayar, tapi dia jadi hutang pula situ. Padahalnya kita kata dalam akad tu tak ada sebut hutang tu. Benar tak? Tak ada sebut hutang. Cuma dia royak kawan dia betul bayar lah kawan. Jadi kawan tu bayar 100,000. Tetapi kira-kiranya adalah tu berkongsi. Mana boleh gitu. Apabila seseorang meminta rakan untuk membeli perak dan membayar bagi pihak dia, ia sebenarnya mewujudkan elemen hutang. Sebenarnya akad tu jadi hutang tu, tidak jadi syarikat dak ataupun syirkah, tak jadi. Dalam urus niaga yang sepatutnya bersifat tunai, masalahnya timbulnya gini, pemiutang, yakni pembeli perak mengeluarkan wang bagi pihak rakan dia dan rakan dia akan bayar balik kemudian. Tetapi dalam kes ni dia niatnya syarikat tu, nak berkongsi perak tu.
Jadi mana pembayar tu seorang buat. Jadi masa bayar tu akad tu seorang antara kesaing dia dengan tu yang punya perak tu ya tu. Implikasinya dia mengubah akad daripada jual beli tunai, hak dia niat syarikat tu jual beli tunai tu, jadi hutang. Hutang tu nisbah pada rakyat dia seorang lagi. Dalam urus niaga logam berharga emas dan perak, menangguhkan pembayaran atau menjadikan bayaran sebagai hutang akan membawa kepada riba nasiah. Sedangkan hak dia bayar seorang. Kawan ni tak saya bayar, so kawan ni bayar. Maknanya dia butal dengan saing dia tu. Sedangkan butal hak ni dia tak boleh, dia kena bayar tunai. Dia kena bayar tunai. Kayak beli mah, dia kena bayar tunai. Mana jadi bila dia bayar tu bertangguh, patut tak sebut pula tangguh bila. Anda tengok tadi dalam huraian, kalau dia tangguh pun tetap jadi riba. Dia panggil riba nasiah. Riba bertangguh tak boleh. Sebab apa bahaya ribawi? Kalau hak lain tak apa. Kalau dia beli benda lain hak tidak item ribawi tak apa. Tu isu dia. Mengapa Imam Syafi'i kata kalau atas dasar nak tolong pun tak boleh juga, atas dasar tetap dilarang? Imam Syafi'i menegaskan bahawa larangan ini terpakai sama ada dia dilakukan sebagai bantuan makruf atau tujuan komersial. Kalau untuk perniagaan lagi tak boleh lah. Ini adalah langkah saddu zari'ah, nak tuntut kerosakan. Jadi maknanya barang 50% tu sebenarnya dia ambil tu barang tu. Kenapa hal lah? Tu maksud kunci tu. Barang ke 1,000. Kita kunci tu, cuma dia mau bayar dulu. 50% barang tu sebahagian tu dia pegang tu. Hak tu dia panggil hutang tu sebenarnya. Secara hakikatnya, walaupun lafaz tu dalam bentuk kita kata kunci, maknanya masing-masing nak beli barang. Katakanlah contoh kita kata dak barang tu satu barang, nilai dia 100,000. Kita kunci dua, boleh kunci. Tapi dia mau bayar belakang. Kawan tak ada berhenti. Hak tu dia kata tak boleh. Jadi maknanya dalam emas tu ataupun perak tu 50% tu milik kawan ni. Kira-kiranya. Tak boleh gitu. Sebab apa? Sebab dalam kini dia kena tunai. Dia tak boleh ni butel lagu tu beli kakaman. Lepas tu hoduk butel lah ni lagu mana tu? Tu sahabat buku benar duk baca, duk tengok dalam tu. Memang setengah kata tak boleh. Tapi setengah kata tak apa sebab dia jaminnya, dia tahu dah nilai tu gini adalah. Tapi waktu tidak pakai sah Imam Syafi'i. Tu dia boleh hoyak. Enggak banyak tidak pakai Imam Syafi'i pun bayar zakat tak akan dah. Tak sedut kejut khabar lah tu. Dia ada lah tu orang panggil kaedah dalam mazhab lain. Sebab tu lah ni bagi ana sudah berlaku silang mazhab ni lama. Cuma kita yang Allah tak khabar tujuannya nak pukul orang. Tu ya sebenarnya. Sebenarnya kalau nak kira ni banyak dah berlaku dalam bab muamalat cukup banyak. Dalam bab ibadat pun ada zakat misalnya. Lepas tu masalah urus niaga, order barang tu buat barang bayar deposit tu ada berlaku tu. Itu bukan dalam mazhab Syafi'i asal tu. Tapi dibolehkan kenapa? Kerana maslahat dia besar di situ. Maslahat besar jadi boleh. Dalam bab pengerjaan haji. Banyak tu. Jadi hak ni atas dasar saddu zari'ah nanti takut timbul masalah lah. Baik, kau barang duduk kau tu. Masalah dia bayar tak bayar tu suku masalah sekarangnya Imam Syafi'i prinsip dia bila bahar ribawi dia kena dia panggil yadan biadin. Maknanya dia kena bayar tunai. Tak boleh. Itulah apa harga akan berubah. Nilai tu tidak tetap. Sebab tu kena bayar lalu. Itu maksud dia nya. Kita kena faham lah hak ni kalau ada hak boleh lah ni maknanya dia pakai hak lain lah tu. Kalau Imam Syafi'i tak boleh. Anda tu tengok dalam mazhab dia pun tak boleh. Tak boleh. Dia kena bayar lalu. Sebab tu kalau kita tengok anda pernah jumpa lah tempat pajak gadar tu kan. Ar-Rahnu tu kan. Duduk luar tu dah. Besar-besar penuh ada duit tu. Buat apa? Dia akan beli resit. Dia beli resit tu. Dia akan pergi bayar. Patut tu kena pakai kaedah mana tu? Sebab dia Ar-Rahnu gadaian tak siapa lagi bab dia akan datang lepas ni. Jadi dia pergi beli tu maknanya macam dia pindah tanggungnya tu. Dia pindah. Mana dia pindah? Sebab resit tu dengan bayar tu tak. Dia pergi gada. Dia sistem gada ni lain pula. Dia tidak macam pertukaran tu. Gada tu dia bab lain. Tapi hukum mana hak ni orang pergi beli surat gada lah. Jadi orang yang tak ada pergi cari. Dia pergi apa-apa dia muntah ke bayar. Isu dia ni bila dia bayar tu dia bayar harga berapa. Dia bayar harga berapa. Mesti. Mesti dah. Lepas tu murah lah ke mana sebab bila nak pergi bayar kau itu dia kena bayar penuh. Situlah dia ada perbincangan pula situ. Dia ada perbincangan pula. Hak setahu anaknya gini, hak diberitahu pada anak pernah tanya, memang dia bayar harga tu juga. Sebenarnya nilai emas tu tinggi. Bila dia dia ambil buat gada, bila dia jual ke tinggi harga tu. Tidak supaya dia gada tu. Kalau dia gada dia leh berapa ya? Dia gada ni daripada harga pasaran. Dia tak sama tu. Ar-Rahnu. Dia ada tak? Dia gini, Ar-Rahnu ni anak tahunya kalau tak ada dalam kitab fiqh, kita pergi gada tak semestinya dengan harga barang tu.
Mah tu kita nak katalah mah ke 50,000, kita nak 20,000, dia bagi 20,000. Tapi nilai mah kita tu tinggi lagi. Sebab itulah kalau kita bayar dia gadah, kalau ada nyucur dia balik tu, tu jelas lah prinsip asas dia tu. Masalah orang nak pergi beli resit tu. Beli resit boleh ke aku tak tahu. Tu ana jadi isu tu. Sebab benda tak cuy tu. Ana tanya ni memang dia gini dia. Ni hak berlaku. Hak dia berlaku di kaki lima ni. Ada yang resit. Mana? Resit ada indah kan. Kami sedia membeli terus dia gini. Dia gini tak? Ya, ana pun tu ada expert mana bila cuma ayat ni hak berlaku di kaki lima. Dia gini. Dia dua passing. Ada setengah tu dia kata dia ada kayak tulis dia ada nilai barang tu komplit tu. Okey, harga barang ni hak saya ni sepatutnya 10,000 tapi saya ada harga 5 ya. Patawak berani bayar berapa? Okey lah. Jadi kata tu punya kata sama nak jual 7,000 sebab ni jual ni bukan nak pergi tebus. Jadi kalau tu pergi tebus dia akan ada lah untungnya tu. Untung dua, untung dia dapat. Untung selalu, lepas tu dia akan dapat untung pula kalau dia jual lebih daripada dia beli 7,000 tu. Lagu mana tu waktu tu? Lagu mana waktu tu? Dia gini sebenarnya. Kalau nak mengikut mazhab Syafi'i, lepas ni kita akan bincang, sebenarnya dia tak boleh jual lagu tu. Sebab apa? Sebab benda tu tak ada dalam milik dia lagi. Kecuali gigadar dulu. Gigadar dulu. Salah kahwin tak ada. Kahwin ni duit dia 5,000 tu. Gigadar waktu ubik tu, kahwin ni kena tengok barang tu. Tengok barang gini Pergi tebuh dulu. Pergi tebuh dulu. Biar barang duk cokot depan. Kalau tidak tak berlaku takabut. Nak kita tebuh siapa-siapa boleh kita tebuh tak kira tu asal ada dia punya surat tu ya. Jadi dia kena kalau nak ikut masyarakat apa tak asal berlaku spekulasi. Okey, tak apalah dia ambil duit kahwin 5,000 ni bagi tebuh tu patut mari balik. Kahwin tu tunggu cokoh tu depan tu tak lari dah tu. Lepas tu bila mari 5,000 tu okey sekarang ni 5,000 ni duit kahwin dah jadi dia mau nak jual apa. Bila kata jual 7,000 dia tambah lagi 2,000. Bagi anak hak tu tak apa. Sebab tak berlaku penipuan. Jelas tu. Hak tadi ambil 5,000 tu apa kelip. Kahwin ni pun kita tebuh. Hak tu tak boleh. Tak boleh apa tak boleh tu? Tak ada takabut. Tidak mana dia panggil bukan milkutam dia panggil. Lepas ni dia akan ada sebut. Tak boleh. Bahkan 58 dia bersabit dengan mah dengan perak. Amah dengan pihak lain tak apa. Orang lain tak apa. Kalau hak tidak bahari bawi tak apa. Kalau utai macam RM1 je. Tak boleh juga. Sebab dia RM1 dia panggil sarf tak boleh juga. Sebab gini, RM1 ni sebab dia kira nak tukar, contoh kita tukar duit kita dengan duit siar tak, misalnya dia kena selalu waktu hari tu. Dia tak boleh. Hak tu ada khusus pula dia panggil bak sarf. Sebab apa? Kalau esok berubah dah mata wang tu, nilai dia tu. Dia kena selalu. Lebih rendah lagi. Maknanya perubahan tu agak drastik lah. Dia kena selalu. Takabut ni maknanya sebelum tubik tu. Duduk di tepak tu. Tepak duduk kira duit tu. Okey, nilainya berapa ni? Kata contoh kita kata RM nilainya ni selalu. Dia tak boleh bertangguh. Bak tu panggil bak sarf. Bak apa tu? Sebab dia berlaku, orang panggil perubahan nilai tu berlaku. Dia akan merugikan mana-mana pihak. Tak boleh juga tu. Rasa tu dulu setuh dah tu. Cuma dia akan ada khusus akan datang. Sebab Ar-Rahnu beberapa tajuk lagi adalah. Ada khusus lah. Ar-Rahnu ni adalah sebenarnya kalau kita tengok dalam banyak mazhab ni berbeza-beza pula. Kalau pakala ni tu sebenarnya dia banyak dia capur. Sebab dia tengok keadaan. Maknanya orang panggil tokoh-tokoh dalam amalat dia tengok hak mana lebih kurang dari segi kita kata lebih kepada ihsan itu. Dari segi pengamalan. Sebab kadang-kadang sebab kita baca ni tahu bila ni. Ni hak 1,200 tahun dulu. Tak ni. 1,200 tahun dulu. Ni tak ni. Dia 300 dalam tempoh tu. Maknanya 1,200 tahun lebih. Jadi maknanya sebab tak nak kata prinsipnya ni. Tapi bila dia nak bawa dia sebab tak nak sebut tu dia panggil dhabit tu. Dia kena ada dhawabit. Undang-undang kecil pula tu. Nak menyokong undang-undang hak prinsip ni. Dia ada pula tu. Tu lah orang panggil tokoh-tokoh tu. Semua juga hudud kita. Tahu dah potong tangan, tahu dah. Tapi bila curi tak nak potong lalu lah. Nak boleh siapa sih tu 13 tahun. Nak ayahnya undang-undang Islam ni hadrat dia payah nak potong tangan. Anak duduk lapar rumah pergi curi ai tak kena suruh ayak lah. Tak curi kilai susu tu masalah. Tu hak besarnya.
Susu. Dia banyak sebenarnya. Banyak. Ana berarti, ana pun dah baca dah beberapa kitab lain lah semasa. Ni ana tanya, ni Dr. Fadli. Apa ni, timbalan menteri besar kita. Dia terlibat dalam hudu. Dia terpayah dia tu. Nak ayat hukum Islam ni kalau berjalan sungguh kan, dia ada keberkatan. Jadi kita walaupun berlaku zahir nampak mencuri banyak, kita guna takzir lah. Tak sampai ke hudud. Takzir makna curi kita tak salah. Patut tangan tak, tapi tetap salah. Hukum bila kata tak sampai ke tahun dia tak cukup syarat, bukan dia lepas gitu. Dia guna takzir. Takzir mana hukum yang atas pertimbangan kerajaan. Nak tetaplah ke mana. Masalah yang kita kecek gini bila masuk mahkamah, dia ada step-step dia. Hak tu lah. Hak tu dia panggil bersilak sakit dulu tu. Antara pegawai pegawai bela dengan pendakwa raya tu. Tu. Gitulah maksudnya. Jadi kalau hak berkenaan dengan wal tu, tak lihat tu kena yadam biadin juga. Kena serah terima dalam waktu yang sama. Baik, seterusnya, kesimpulannya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah amat bertegas agar setiap urus niaga yang melibatkan logam ni, maknanya emas dan perak lah, berharga, dilakukan secara tunai sepenuhnya di tempat akad. Hak kita panggil akad majlis itu. Sebarang bentuk perwakilan yang melibatkan pihak ketiga membayar bagi pihak kita dan menjadi hutang bagi salah satu daripada dua yang melakukan akad tu, dia akan menjejahkan kesahihan transaksi sebab dia melibatkan bahar ribawi. Betul kita beli A, B ni rakan kongsi, penjualnya C. Jadi A beli sepenuhnya guna duit dia, jadi B ni ambil lah bahagian 50%. Sedangkan dia tak bayar lagi, dia bayar tunai. Hak tu jadi jual bertangguh tu dia kira. Jual hutang dalam bahagian ribawi tak boleh. Lepas tu kita kata gini Ustaz, kita buat gini. A, B, C. A beli 100,000, dalam separuh tu ada C, tetapi A pergi belakang. Orang tak buat kerja, bagi tu kerja kau ni bagi. Lepas tu apa dia faedahnya? Kalau anak kesimpulan, maknanya barang ni sebenarnya milkut tam 100% milik A. B tak ada gapo sebenarnya. Dia tak boleh nak tuntut pun. Katakanlah dia buat surat gapo gini, tak terpakai dari segi pekah. Dia akan tu dia akan jadi. Masa akad tu dia jadi jual beli tunai antara dua orang bukan tiga. Dah akan jadi gitu. Nampak tu? Sebab B saat ni dia tak keluar modal sikit abuk. Jadi dia panggil madmum itu tak berlaku. Madmum ni hutang. Madmum ni mana hutang, dia kena bayar. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Itu perkongsian individu, tak legal lah. Sampai pakat dengan haji, pakat. Katakanlah sekarang kita beli perkongsian yang secara legal, kita beli register dengan SSM. Pembelian salah seorang mewakili kepada dengan ada stamp ambil syarikat SSM tu kalau kita panggil partnership, account partnership. Siapa-siapa beli pun terlibat. Kalau terlibat syarikat partnership, tapi dia boleh tak ada PT misalnya. Mana modal dia seorang waktu beli? Modal mungkin ikut ratio. Katakanlah kita buka partnership, ada 10 lah, 90, ada 50. Bagaimana? Maknanya dia tidak semesti 50% lah. Dia gini. Bagi ana lah, kalau dalam konteks mazhab Syafi'i ni, hak tu dia kira tak boleh. Sebab apa? Sebabnya dia maksudnya kalau berlaku kerugian, berlaku berapa seorang tanggung. Kerugian atas ratio tu juga. Katakanlah saya 10, Haji 90. Kalau rugi pun dia kena tanggung 90. Pasal kondisi kita buka. Ya. Dia gini, dari segi komersial lah kita kata dah. Dari segi partnership ni, hak ni dia mikir wakalah ni, mana syarikat, dia panggil syarikat. Bagi Imam Syafi'i dia tak sih, sebab apa situ ada ruas saddu zari, nak tutup sebab ada berlaku pun kita kata betul. Makna berlaku kerugian tu mungkin kita kata kalau dalam bentuk dia ada surat cak, kita panggil dia ada boleh tuntut di mahkamah lah kalau berlaku apa-apa tu. Tu memang boleh. Bagi anak hak tu adalah ruang ni. Hak ni tak ada dalam bentuk orang panggil hanya dalam individu. Kalau dalam bentuk syarikat ni sebenarnya, syarikat dulu dengan syarikat lah ni mungkin berbeza. Sebab tu anak kata ni tak 1200 tahun. Walaupun dia nama syarikat dah. Lagu mana bentuk dia tu? Dokumentasi dia tu lagu mana? Atas rasa percaya. Baik, mungkin kita kata dia ada surat atas dasar ayat bawah Mudayanah tu. Berapa ayat tu tak ingat dah, ayat tu kan satu muka surat tu dia ada surat ke apa. Mungkin kalau dari sudut tu maknanya ada saksi mana tanggung, betul tu. Tapi Imam Syafi'i dia kata dari sudut Imam Syafi'i tak sih gitu. Apa dia kata sebab apa dia pegang tadi lah, maknanya hak tu jadi hutang. Bila jadi hutang riba nasiah, sebab ni bahagian bahar ribawi.
Walaupun kita kata kongsi pun, memang kira-kira kongsi ni sama ada dalam bentuk dokumen yang kemah dengan sebab ada stamping apa kita kata tak. Imam Syafi'i kata tak sih. Sebab apa? Modal tu dia kira. Sebab dia akad. Bagi Imam Syafi'i dia tak sih. Sebab tu hak pakai lah ni, dia pakai hal lain. Sebab hak sebab tu Habib Imran sebut tu memang boleh lah ni. Memang dipakai tu. Atas rasa kita kata benda perkara tu berlaku secara legal kita ada. Kalau kita daftar dalam syarikat gini dengan ada peraturan gini-gini tu boleh masuk mahkamah tu. Maknanya kalau berlaku apa-apa, kita boleh tuntut bagi pihak ni. Dah kalau kerugian bersama. Itu maksudnya. Sebab tu bagi Ana, kalau Imam Syafi'i nak jaga tak suwi berlaku sikit rabut tu, orang panggil kecurigaan tu. Ada sudut tu. Ni ada topik lah. Ada topik. Mana topik tu apa dia? Orang panggil topik ni makna peraturan. Walaupun peraturan kecil, tetapi dia menjamin, orang panggil apa ni, tidak berlaku penipuan. Tu tak apa. Itu mana dawabi. Mana ayat kata amanu? Alal birri wat taqwa. Tu lain. Sebab tu Imam Syafi'i kata, tu nak ihsan lah tu. Sini tak boleh pakai. Sini tak boleh pakai sini. Lepas ni dia ada ayat hak boleh mana nak pakai tu. Misalnya, Ayat tu lakak dia. tak boleh. Dia betul anak pun faham tu. Sebab kalau pihak bank semuanya di atas prinsip kita alal birri wat taqwa. Kita pun faham tu. Imam Syafi'i kata sebab tu bagi anak dhabit tadi. Sebab tu hak kita pakai ni dia prinsip asal benda hak besar. Jadi bila nak laksana hak ni dalam konteks tatbikiyah pelaksanaan, dia mesti ada dawabi. Dawabi itulah pihak kerajaan kena terlibat. Dawabi. Sebab apa? Ni setengah ulama dia anggap hak gini ni bahan mentah ni. Asas dia. Daripada asas ni lah kena buat orang panggil apa ni, peraturan-peraturan dawabi lah dia panggil dalam istilah pekon. Sebab ni lah kita kata Al-Quran sebut potong tangan. Cukup syarat dia. Dia tak ayat kalau jumpa buah tangga potong kedok. Tapi hak tu siapa dia menentukan? Ulama lah. Bahaya dia tak buah tangga. Walaupun cukup nisab pun tak boleh potong tangan. Apa kecuali pihak pemilik ada juga. Terdedah. Kecuali bahaya dia simpan sungguh. Maknanya kecuali dari segi orang panggil simpannya tu sangat terkawal. Dia jaga molek, tiba-tiba dicuri hak tu, maknanya hak tu betul-betul kesalahan. Anda betul besi lah, bukan kata atas rumah bawah katil tu. Jadi hak tu dibincang dalam mahkamah tu. Dia payah. Sebab tu contoh kita tengok bab zina tak? Bab zina kan, udra'ul hudud bisyubhah. Hudud ni kena tolak kalau ada kekeliruan. Sebab tu Nabi cuba menimbulkan kekeliruan. Sebab Islam bukan caukan hukum kan. Nabi cuba tolak. Balik tu sampai 3 kali. Mu ni gila, dia mari ngaku gini. Tak, saya nama. Bila Nabi terima kes dia tu siasat pula. Pernah ke dia ni ada masalah gangguan fikiran? Kita tengok dalam hadis. Bila tak ada gitu, jelas lah. Dia pun mari buat dia keadaan sedar, dia oyak gitu. Buat pengakuan tak perlu saksi. Bila pengakuan, tuduhan baru saksi. Tu hak mengaku. Sebab tu Nabi kata bila lepas dia kena itu besar taubat dia, boleh menampung penduduk Madinah. Nabi kata tu. Jadi anak-anak ayatnya bahawa hukum dalam Quran ni dia sebut tu atas dasar prinsip dia, peruntukan. Bila nak laksana hak sebut juga ni muamalah ni banyak juga kadang-kadang kita pun tak faham. Makna kalau kita pergi masuk adalah program main. Ana masuk dalam program main masa musim haji tu dia ada buat muamalah ni dah. Sehingga istilah-istilah banyak, istilah-istilah baru itulah panggil dawabi tu. Apa tu nak pastikan kehendak syariat iaitu keadilan tu tercapai. Sebab lah ni musim lah ni kadang-kadang hak dulu dianggap kira-kira bagus dah dawabi, orang boleh tipu lagi. Mari zaman lah ni hak dulu orang boleh tipu lagi. Nak buat lagu mana biar orang tak boleh tipu ni. Jadi dia nak bezanya Imam Syafi'i ni beza jual beli dengan hutang. Jual beli dengan hutang. Lepas tu hutang ni bukan semua barang boleh hutang. Kalau barang ribawi tak boleh hutang. Sebab tu anak kata kalau kita jual barang lain ikut kita lagu mana pun nak banyak mana nak bayar bila atas persetujuan. Hak tu pun kena ada surat cak Kelantan bagi tak. Sebab apa tu? Takut nipu. Tapi asasnya boleh. Tapi yang ni tak boleh. Sebab bila sudah jadi hutang tak boleh bayar ribawi. Jadi panggil riba nasiah ni panggil. Atas satu ya. Okey ketak molek tu. Sebab tu lepas mereka kata bila ada satu dokumen yang disahkan dan diterima pakai dalam mahkamah, mana tu kemah tu. Kalau nak tipu juga memang masalah hakim tu. Jadi benda-benda gitulah jadi hak ni kalau orang nak jadi hak mahir dalam bidang ni dia kena khusus pula. Dia kena tahu pula tu secara realiti tu. Memang alal birri wat taqwa belaka. Itulah tu.
Jadi kena faham konsep dia tu lah lagu mana. Cuba sini kalau kita bincang dah sebelum dan malam ni pun akan ada juga ala ihsan tu, birri wa taqwa tu. Kalau masalah hutang tu ada dua dari kedua pihak. Mana kalau nak amal al-birri wa taqwa, mana pemberi hutang tu masa orang nak bayar tak apalah, kau kurang sikit daripada 10 riyal yang bayar 9 riyal. Itu mana birri wa taqwa dari pihak pemiutang. Lepas tu kalau dari pihak penghutang, dia nak will lebih. Yang mana perkara tu tidak disebut dalam akad semasa nak hutang tu. Ni orang panggil tatawwu' secara sukarela. Tu ihsan. Kita hutang dengan dia 20 riyal, kita nak bayar minggu depan. Bila cukup minggu kita bayar ginilah, ambil 22 riyal lah. Dia mau tolong kawan, mau kawan harga imna. Tak apa tu. Atas sukarela dia. Tu ihsan. Tu alal birri wa taqwa. Bahkan Imam Syafi'i kata tu molek. Molek. Apa tak ada spekulasi ke apa? Tak ada timbul apa-apa. Kecuali kalau sebut dalam akad. Sebut masa minjam. Boleh namun nak pinjam 20 riyal. Sebulan lagi kena bayar 25 riyal. Hak tu tadi. Jadi riba. Jadi riba. Hak tu jadi masalah tu. Masalah kita pinjam di bank tu berapa, bayar berapa lah, mana mau dia ada pula tu. Gini alasan dia. Berapa tu? Sebab dia jadi tak praktikal tu. Kalau 10 riyal bayar 10 riyal dalam tempoh. Ataupun biasa tu bila pinjam 100,000 dalam tempoh 5 tahun bayar 100,000. Dia jadi tak praktikal. Bila tak praktikal mesti ada pihak yang teraniaya. Siapa dia teraniaya? Pihak bank. Tak boleh. Dia kena teraniaya ni, elok daripada teraniaya kena keluar dua belah tu. Apa yang jadi sebab lama tu banyak perkara tu situ tu boleh berlaku penambahan tu. Orang panggil semua barang pun naik ego tu. Semasa lah ni dengan semasa 5 tahun lagi tu tak serupa dah. Payah nak faham kita orang kampung tu. Kau dia royak penung aja ikutlah bila boleh. Orang kampung gitu ya. Bila boleh hak tu penting ya. Dia tak ada nak mikir dah. Ana pun duk baca tengok. Lagu ni sistem hak moden ni. Dulu masa asal dia tak ada kira tu 10 tahun tu jadi berapa dah tu. Dia tak kira. Dan kalau kita minjam, daripada kita tahu kita projek tu kamu. Memel. Proses dia guna. Minjam lagi buat PT daripada orang kita PT. Iyalah. Orang kita PT, dan kena duit tu kan. Duit sebulan. Betul. Dia mesti dah ada hutang tu. Kau tidak mampu gerah dia. Kalau kita nak pinjam dengan tu kan, kita ada pintu tahun mana, kita bayar 2 tahun. Sebab tak hutang dia. Tapi sini untuk dia. Maknanya dia ejah juga biar kita jangan bayar cash lah. Betul dah tu. Tu Ana faham tu. Sebab Ana pernah tanya saya Ana. Dia kata muntah saya bayar cash lah tu. Kata mana menego lagu ni? Buat ke lain dia nego duit tu dia tu. Dia pun royak lah. Lepas tu gini. Setengah tanah faham, setengah tanah tak faham. Dia royak. Tapi kukuk mana pun Ana nak sebut secara umum, kira dalam kitab-kitab klasik ni dia tak ambil kira tu perubahan yang berlaku 5 tahun akan datang. Dia tak ambil kira. Dia kira mesti pinjam kena bayar baik ni. Sebab itulah. Tapi perkiraan itu atas dasar tak menganiaya mana-mana pihak. Tetapi kalau kita amal hak tu, kaedah tu dalam konteks loan ni, pinjam PT personal loan tu tak? Bayar 10 tahun lagi. Kalau 10,000 jadi lagu mana pihak bank? Pihak bank ni ada komitmen lain lagi. Banyak perkara. Sebab tu Pekoh tengok, dia kata situ tu makna diharuskan. Dia tak kata sunat, dia kata diharuskan. Gitu lah. Memang tak perikut, tak boleh nak buat. Baik, katakanlah tak buat gitu tak. Tak boleh nak menego kan. Bukan semua orang ada PT. Orang nak pinjam, siapa nak pinjam? Dah kalau 10,000, 5 tahun 10,000, lepas tu geria dia. Situ jadi masalah. Kita kata ihsan lah. Boleh kata tu. Katalah nak kata. Tetapi ekonomi tak akan berkembang saja. Sebab tu benda kau gini dia kena tengok lah. Sebab tu Yusuf Qaradawi pun dia tak kritik ni. Anak duk tengok, duk baca dia buat masalah. Cuma dia kata maksud dia kata kapitalis itu ni terlalu tinggi. Dia sebut atas terlalu tinggi lah. Dia bukan kata tak lihat. Tinggi dah luar daripada ihsan. Bahkan hak tu termasuk dalam orang panggil menekan, ada unsur menekan. Hak tu saja setakat tu yang lah ni boleh buat. Tok guru kita Maulana pun disebut gitu juga. Sebab dia pun tak tahu muka dia, tapi bila dia tanya orang bank, dia pun faham. Betul dia kata. Dah bangunan tu berapa dah? Sewa enggak biasa pihak kan dia ambil pakatan tu. Habis pakatan tu. Oleh atas tu bahagian tu banyak komplit dari segi dokumen. Lepas tu berapa gaji sawit-sawit tu? Benda-benda gitu kena ambil kira. Sebab tu bagi Ana makna kita tahu ni hak prinsip asas bila itu
bila untuk pelaksanaan tu dia ada pihak lain pula. Dia panggil dia min haisut tatbiqiyah, dari sudut pelaksanaan bila nak buat. Sebab sanilah kita kata. Hak 13 perkara bab hudud tu tak ada pun dalam kitab. Kitab klasik Al-Quran pun tak ada. Tapi bila nak buat, dia kena ambil kira. Baik, gitulah. N59. Kata Imam Syafi'i, ni masuk bab syarikat ni. Perkongsian, yang ni syirkah ataupun syarikah dan pindah milik. Tauliyah ataupun hiwalah, pindah milik. Adalah dua bentuk jual beli daripada banyak jual beli, daripada pelbagai jual beli. Ada yang menghalalkan jual beli, apa yang menghalalkan jual beli, maka halal lah dalam bab syarikat dan pindah ni, pindah hotel ke, pindah hotel lah sini maksudnya. Dan apa yang menghalalkan jual beli, maka haram juga atas akad ni, akad syarikat dan juga tauliyah ni. Baik. Sekiranya seseorang memindahkan milik barang kemas yang telah ditempa kepada orang lain, tauliyah, atau berkongsi syirkah padanya, selepas dia, yakni pihak yang memindahkan perkongsian, memegangnya, menerima dan menimbangnya, serta mereka tidak berpisah daripada majlis akad sebelum mereka saling menerima tangan ke tangan, maka hukumnya adalah harus sebagaimana harusnya dalam urusan jual beli. Dan sekiranya mereka berpisah sebelum saling menerima, maka hukumnya adalah rosak. Baik, kita tengok sinilah. Petikan ini menjelaskan prinsip asas dalam akad muamalat yang melibatkan barang berharga. Emas dan perak lah maksud dia. Berikut adalah poin utama huraian. Pertama sekali, Imam Syafi'i mula memperkenalkan kepada kita satu istilah syarikat itu, ataupun syirkah. Yang kedua, dia panggil istilah tauliyah. Apa makna syarikat dalam konteks hal ni? Iaitu akad perkongsian dua pihak atau lebih daripada dua pihak dalam sesuatu harta atau perniagaan. Nak berkongsi ni, tu makna syarikat lah. Tauliyah, iaitu akad memindahkan pemilikan harta kepada pihak lain pada harga yang sama dengan harga belian asal. Hak ni dia tak ambil untung. Hak ambil untung dia panggil qard. Ada hak lain pula. Baik, tak apalah. Waktu tu semula ada lebat lain. Dia buat mari sini. Ni kita boleh faham lah dalam contoh ni. Imam Syafi'i menetapkan satu kaedah penting. Syarikat atau tauliyah ataupun hiwalah dalam konteks ini dianggap sebagai bentuk jual beli. Justru segala syarat sah jual beli seperti ketiadaan unsur penipuan, harga yang jelas dan bebas daripada riba wajib diaplikasikan ke atas akad ni. Jika jual beli itu batal, maka akad tersebut juga batal. Syarat taqabud, serah terima dalam majlis. Kita baca dulu. Apabila subjek akad adalah barang ribawi, misalnya barang kemah, perak. Tak kira lah barang kemah ni mana perak dengan emas dengan perak lah. Syarat taqabud, serah terima fizikal ialah mutlak. Mutlak tu maksud apa? Penyerahan. Pihak yang ingin berkongsi atau memindahkan hak milik wajib mengambil pegang timbang barang tersebut terlebih dahulu, supaya dia jelas tentang kadar. Ittihad majlis, kedua-dua pihak tidak boleh berpisah atau meninggalkan tempat akad selepas proses serah terima barang atau pembayaran selesai. Implikasi jika mereka berpisah, gini anak sebut gini contoh mudah. Baik, bila perkongsian ni, ini kita kira hak ni lah, kita tidak kira hak lah ni. Hak dulu, hak Imam Syafi'i sebut 1200 tahun dulu. Bila seorang tu nak berkongsi satu barang, kita seperti ni lah barang emas. Pakat beli 50 hias orang. 50 hias orang. Jadi maknanya proses pembayaran bersumber pembayaran, serah terima barang, semua berlaku dalam majlis tu belaka. Hak tu asas dia. Baik, dia melibatkan tiga pihak lah. Penjual barang, kita kata emas tu, tak kira lah barang kemas lah kita kata. Ada nilai dia lah. Sebab hal tu maksud pegang tengok belek tu maknanya pastikan nilai barang. Tu maksud dia sebenarnya. Dalam ni di bahasa klasik. Jadi harga barang semua tu 100,000. Jadi dua orang ni bayar 50,000 seorang. Kita tak kira dah tadi. Makna kira ni kira masing-masing bayar. Hak ni. Hak ni pun bayar 50%. Bila maknanya bayar pembayar berlaku dalam masa yang sama, kedua-dua pihak terima barang daripada penjual tu dalam masa yang sama. Setelah dia balik, dia cek tengok, dia timbang tahu nilai harga berapa. Okey, saya setuju nak beli ni dengan nilai ni. Okey, dia pun serah duit. Barang kawan tu pun tangan dia. Hadirlah. Baru jadi. Tu asas dia. Baru jadi. Ni teks klasik ni. Jadi kita kira lah ni, kita kata bila kita daftar syarikat gini-gini, tercapai juga ke maksud tak ada unsur penipuan. Kalau tak ada boleh. Jadi berapa perkongsian tak kira. Mungkin ni 20%, ni 80%, tak kira tu. Jadi kalau 80% besarlah nilai dia tu. Jadi dia pegang barang pun dengan nilai yang besar juga. Lepas tu kata pegang barang tu lagu mana nak aplikasi ke zaman lalu ni tu. Pegang barang dia letak mana? Maknanya di satu tempat yang selamat, di bank kau simpan di bank kau ikutlah, asalkan semua tahu makna barang tu telah diterima pada akad majlis tu. Kadang-kadang tak kelih pun barang tu lah ni.
Tapi nilai tu disahkan oleh pihak yang berautoriti. Yalah, kalau hak besar ni tak apa. Kalau hak melibatkan juta-juta, benar-benar orang duk beli mah lah gol ke apa, tak ada kelih bagai pun. Tapi dari bentuk nilai. Lepas tu dia tu kira-kiranya disahkan oleh pihak kedai. Tu pun kena tipu kebut lagi. Itu hak asas dianya. Jadi bila kita tengok hak ni, bila kita nak berurusan zaman lah ni, dia kena tahu hak lain pula. Gapo dia? Lagu mana cara buat ni? Sebab tu bagaimana kalau jenis bagai-bagai gini, molek kita rujuk pada orang bila nak beli, bila nak terlibat. Khususnya dalam jumlah yang besar. Takut kena tipu tu lah. Takut kena tipu. Mula ni banyak ke syarikat yang jual beli mah ni. Scammer pun ada. Kena berhati-hati. Sebab tanah tak berani. Mana tak terlibat. Kalau ada orang yang melibatkan apa, kita ada lah, tapi kat kita kata, demo ni lagu mana cerita ni? Aku sekali kata, biarlah kata. Sebab kita tengok, kita tak yang kita sebut tak tu sebab yang ngaji lah. Satu. Benda gitu. Begitu lah. Haiwan lah ni. Nak pindah. Tak kira nak pindah ke dia pun. Kita ada milik, contohnya kita hotel lah, kita nak pindah hotel. Kalau hotel tu dah bentuk duit biasa, kita kata, saya hotel dengan B RM5,000. Saya nak pindah hotel, lepas ni hotel saya nak orang ni akan bayar. Dia setuju nak bayar. Hak tu tak apa. Tapi kena setuju tiga-tiga pihak. Kalau pindah hotel. Masalah sekarang kalau melibat itulah. Maknanya kalau untuk hak tu, kalau tidak bahagian ribawi, boleh gitu ya. Tapi kalau bahagian ribawi, dia kena ada contoh hari tu. Boleh pindah. Dulu saya butang dia, bukan butang ni maknanya kita kata saya ada pinjam lah. Saya ada pinjam mah dia. Gini. Kata dia pinjam. Boleh pinjam mah ni sebab dia bukan urusan jual beli tu. Bukan jual beli, pinjam. Saya kena bayar. Tapi saya tak boleh bayar. Jadi orang hak pegang, jadi barang tu lagu mana barang tu? Barang tu bila kita tak boleh bayar, kita minta tolong orang lain. Tolong bayar. Betul lah. Awak tolong bayar boleh ke tak? Tak apa boleh. Boleh ke urusan gitu mah tak tahu rumah tu? Tak boleh. Imam Syafi'i kena ada mari ni barang hak dia pinjam. Jadi bila kata awak nak bayar balik, ni lah atas nilai ni lah. Dia kena ada cokoh gitu. Maksud beda maksud dia. Ni hak asal. Tak boleh kata bagai dulu. Kita kira ni kita kopi lah. Jadi bagai tu sikit-sikit. Kalau tak tengok, tak boleh hiwalah lagu tu. Tak boleh nak hiwalah lagu tu. Tu maksud Imam Syafi'i. Sebab tu bagaimana bab hiwalah ni kan, dia ada contohnya. Kalau hiwalah tidak ribawi, hiwalah apa boleh panggil tanah misalnya. Contoh Nabi ingat di Jalan Hamzah tu timur dulu kan, cerita tak? Kan ada kubur situ. Dah. Kan mahal tanah situ tu. Bandar tu. Jadi bila nak buat pembangunan, nak tukar tanah tu. Kan nak pindah, patut nak tukar, macam nak tukar saling tanah. Okey. Tanah situ contoh nak tukar di mana, kita kata letak di Bacok lah, nak tukar kubur tu. Masalah sekarang ni tanah ni ga berapa? Tanah ni ga berapa? Boleh kau tukar gitu? Tak boleh. Nak tukar boleh. Jadi hak nak tukar tu, tanah di Jalan Hamzah tu milik siapa? Hak nak tukar sana lah ke mana? Dia kena tahu tu, kena jelas. Kawan ni pun kena tahu. Harga sana berapa, harga sini berapa. Katakanlah sini seka, contoh kita kata 500,000 Jalan Hamzah tu. So kita tak 500,000 tak. Tak boleh lah ni tak. Anak saya lebih. 5 juta. Kalau 5 juta seka, kalau tanah dibacok ni dah ditutup bahali, berapa ekar jadi? Baik, katakanlah tak ada lah. Katakanlah dengan 5 juta, sana dia kena 20 hektar baru padan. Tak nak cari mana tanah 20 hektar setepak gitu. Dia mana kata tak apalah. Hak ni nilai 5 juta, sana 2 ekar, kena nyucu pada tuan tanah Jalan Hamzah. Nak cukup juga nilai 5,000. Itu tak apa. Tapi kena jelas. Sebab tu kena jelas sesa tu. Kena tengok tangguh hatu mana hiwalah. Baru boleh tukar. Tak ada talih main-main gitu. Sebab tu ni melibatkan pihak main tu kan. Dia buat kira lama ada dengan lawyer ke apa. Sebab apa? Tak sibuk, tertipu mana-mana pihak. Seperti kita kata nak bayar hutang duit saka tu, ingat tak? Kan? Baru ni kita mijak tak? Tu memang hak Jumaat hak mati ni ada hutang dengan orang. Gak harta terek, harta tinggal dia ada bentuk tanah, ada bentuk kakamah, ada duit tu nak macam-macam. Tiba-tiba pemiutan ni mari tuntut. Kakamah tu wisaya lah kita tolak hutang. Talih mudah-mudah gitu. Pertama sekali dia kena maklum semua harta dia berapa, patut dia hutang ni berapa, kakamah tu nilai berapa. Kena timbang semula, tahu gos masa. Boleh.
Boleh tu pun dia kena jual dulu. Dia kena jual baru bayar hutang. Sebab dia buta duit. Bapa Imam Syafi'i tekan gitu tu, tak sen berlaku penipuan. Kemah molek tu. Kemah. Tak sen berlaku penipuan. Awak ayah saya ke buta pitih awak. Saya nak bayar pitih juga. Sebab kalau bayar harga mah tu takut jadi lain pula harga tu. Nak elok hatu ya. Jelas itu. Baik, cumanya kita kena ingatlah dalam perbincangan kita ni Imam Syafi'i guna bahasa ni kata barang tu dia kena ada tangan, dia kena belek tengok tu, makna nak tengok nilai dia tu, kualiti timbang. Masuk belek tu mana timbang, tengok kalau dinar ni rosak ke tidak. Kalau dinar kena tarikh dah. Takut benda-benda gitu bila tarikh tu hilang dia tu susuk nilai dia tu. Benda-benda gitu kan. Itu yang dimaksud di sini sebenarnya. Baik, kita pergi selagi kita ambil hak 60 tu. Kata Imam Syafi'i, penyelesaian hutang ni kita pergi bab qada. Qada ni dia tak masuk dalam jual beli. Isu nak bayar hutang bukanlah jual beli. Jika seseorang mempunyai hutang emas atas orang lain, dia berhutang emas, bukan jual beli. Dia berhutang. Dia berhutang. Lalu penghutang membayarnya atau menimbangnya secara sukarela. Maka tidak mengapa. Begitu juga penghutang ni hak jumlah hutang tu, membayarnya atau menimbangnya secara sukarela. Sini maksud sebab tu payah kat leh juga ni, sebab tu dia kena rujuk lah. Hak ni maksudnya hak jual bayar tu bayar lebih. Bayar kurang tak boleh, bayar lebih. Tak mengapa Imam Syafi'i kata. Begitu juga sekiranya pihak yang berhak, yakni pemiutang yang bui hutang, bermurah hati menerima bayaran yang kurang daripada jumlah asal, boleh juga. Inilah ihsan Abang sebut ni. Ihsan ni berlaku pada dua pihak, penghutang dan pemiutang. Maka dia dibolehkan. Sedangkan perkara ini pengurangan harga secara sukarela tidak dihalalkan dalam kontrak, tapi tak boleh sebut dalam akad. Tak boleh sebut dalam akad. Boleh ginilah. Saya beri pada awak botol katakanlah stok mah, kita kata berapa kita ambil 100 gram lah kita kata. Botol bukan urusan jual beli ni, botol. Lepas tu awak kena bayar lah sikit-sikit dengan mah nilai tu jugalah. Lepas tu dia sebut dalam akad. Penghutang dia terima hutang kata, boleh tapi saya nak bayar 9 gram ni. Waktu tak boleh. Waktu tak boleh aku. Lepas tu kalau dia nak kata saya bayar 11 gram, tak boleh juga. Tak boleh sebut dalam akad. Jangan sebut. Benda tak rancang ni dia kira. Kalau ada niat dalam hati tu tak apa. Sepuluh atau hak je beri hutang pun dia kata tak apa, saya beri 10, awak bayar 9. Tak boleh sebut dalam tu Imam Syafi'i kata. Kain nak bayar ni, dia timbul masa tu. Tu kalau ada dalam hati, dia ni pelajar ni, dia pinjam sebab dia nak buat ngaji. Kita wilah dia nak 5,000, tapi niat dia dalam hati. Wih percuma tak apa tu. Bila tak nak bayar dak, tak saya. Amba nak pahala. Tak apa tu. Nak wih beri pun tak apa. Engkau tidak rugi pun dia, sebab bukan kata benda tu ada tekanan apa-apa atas tatomuk sukarela. Tak ada masalah. Ni bab ihsan. Ni bab ihsan. Jadi sebab tu Imam Syafi'i sebut perbezaan antara qada dengan bai'. Ni tak termasuk dalam bai' urusan jual beli. Ni termasuk dalam al-qada, nak mengurangkan madmum, tanggungjawab. Qada yakni penyelesaian hutang. Ini adalah proses melunaskan tanggungan yang dipanggil zimmah. Apabila seseorang meminjam emas, dia wajib memulakan emas. Hal tu jelas dah, sebelum ni pun sebut dah. Proses pemulaan ini adalah termasuk dalam qada, yakni menunaikan hak orang lain. Itu makna qada. Baik ada pun baik jual beli, ia adalah akad pertukaran nilai barang ataupun nilai. Jika harga atau syarat ditukar secara sepihak atau diubah tanpa persetujuan yang sah dalam akad, dia boleh merosakkan kontrak. Tak boleh. Konsep kesukarela adalah, kena faham lah, anda tak perlu hurah. Ada masalah jual beli kita bincang banyak dah sebelum ni. Baik, sekarang ni konsep kesukarelaan tatawu'iyah fil qada. Imam Syafi'i menjelaskan bahawa dalam penyelesaian hutang kelonggaran dibenarkan. Bab hutang ni. Ni ada hadis sebut ni. Ada hadis sebenarnya. Bahkan Nabi kata kalau kita memberi tempoh tanpa mengurangkan, boleh pahala dah. Sepatut dia bayar 2 bulan, kita kata tak apalah dah tak ada. Dia kata minta maaf tak ada. Tak apa, saya tambah 2 bulan. Hak tu pun sama ada pahala. Imam Syafi'i menjelaskan bahawa dalam penyelesaian hutang kelonggaran dibenarkan. Penghutang membayar secara sukarela. Jika penghutang mahu bayar lebih, contoh emas yang lebih berkualiti ataupun tepat timbangan tanpa dipaksa, ia adalah perbuatan terpuji dan sah. Pemiutang, yakni yang menerima kurang daripada hak dia bui. Jika pemiutang kata hutang dah 10 gram mah, tapi ginilah awak nak bayar 9 sudahlah. Bila timbang 9, tak apa. Sebab itu daripada pihak dia. Tak disebut pada dalam akad tu. Ini dibolehkan dalam Islam. Bahkan ia dianggap sebagai sedekah atau pemberian, dia panggil ibra'.
Ibrak ni bui secara sukarela. Daripada pemiutang kepada penghutang. Tapi mengapa dalam jual beli tak boleh buat gini? Sebab dia akad. Sebab bila jual beli, dia kena urusan seperti dalam akad. Tak boleh kita nak misal contoh. Dalam akad jual beli, harga adalah elemen rukun. Tak ada rukun ni maksudnya yang disepakati. Kalau maknanya bila melibatkan baik, kalau sebut sebanyak itulah kena bayar. Jika penjual menetapkan harga 100 dan dipersetujui 100 dalam akad majlis, dia tidak boleh sesuka hati mengubah harga tersebut tanpa persetujuan pembeli. Mana perubahan sepihak tak boleh. Lebih-lebih lagi dalam urusan niaga logam, emas dan perak, sebarang perubahan harga selepas akad atau pengurangan bayaran sepihak boleh membawa kepada unsur riba nasiah atau gharar, ketidakpastian. Bayar separuh, buta separuh, tak boleh. Tak boleh. Maknanya dia kena selalu, sesas itu lalu. Itu maksud dia nya. Contoh hana ayat atau alih lah. Katakanlah dia nak tukar. Dia melibatkan tukar emas dengan emas lah. Tak kira lah emas belum ditempa ke ataupun emas dia ditempa, sebab dia kiranya nilai. Dia kena nilai. Bila nilai, okey baik, tak apalah. Jadi selepas dia buat hal tu, masyarakat tu dia sebut, betul lah, saya jual lah, kita tukar emas ni, jual emas dengan emas, bukan boleh kan, emas ni banyak jenis. Seperti padi dengan padi, asalkan padi, tak kira padi apa ni kualiti rendah, tak kira asalkan padi sama padi kan. Untuk bahari bawi dia panggil tok mah tu. Tok mah ni mana makan ni. Hak ni dak logam. Katakanlah tukar mah dengan mah, tak kira ni mungkin mah yang kurang boleh. Dia kena sama. Serah terima yang sama. Dan akad tu dia sebut, betul lah kita buat gini, cumanya lepas bulan ni awak kena bayar lebih lah sikit. Dia sebut dalam akad, tak jadi lalu. Akad tak jadi lalu. Tak boleh. Lebih berapa? Lebih 10 ya? Asas ni lalu. Tapi tak boleh, dia kena sama pula. Sebab bagi tu. Tu. Sebab tak nak kata kemah tu. Itu maksud dia. Maknanya lepas ni di Imam Syafi'i ada tekan tak boleh dalam satu akad tu ada akad lain. Dalam satu akad, dua akad dalam seakad, lepas tu ada akad lain pula. Tak boleh. Ataupun syarat, ada syarat lain pula. Tak boleh. Jadi dua syarat ada dalam satu akad. Tak boleh. Lepas ni dia bincang kemudian lah tu. Baik, kita tengok sini lah. Jadi dalam akad jual beli baik, harga adalah elemen rukun yang disepakati. Jika penjual menetapkan RM100, dia tidak boleh sesuka hati mengubah harga tersebut tanpa persetujuan pembeli. Masa akad tu. Lebih-lebih lagi dalam urus niaga logam, emas dan perak, serta sebarang perubahan harga selepas akad atau pengurangan bayaran secara sepihak boleh membawa kepada unsur riba nasiah atau gharar. Tak boleh lah tu. Ana sebut gini, hak tidak bahaya ribawi. Contohnya, contoh ni berlaku ni siapa balas geger. Dia beli kereta, bukan bahaya ribawi, tapi setuju nak harga RM10,000, bayar 2 kali bayar. Tak apa tu, dia boleh tu, dia panggil salaf kan? Jual bertangguh, bayar separuh ke tak caralah. Masalahnya bila bayar separuh, bila cukup tempoh nak bayar separuh lagi, tuan ni kata, kawan tak ingat noyak tu, dia punya sound system kawan awak baru tu. Jadi kena up sikit lah, kena bayar bakil. Tu tak boleh hadrat lagu tu. Tak boleh lagu tu. Tak boleh ni maksudnya tak sah sehingga pembeli kata kita jadi dia kena bayar mula duit kawan hantar balik kereta dia. Kawan ni kata tak boleh dia guna dah. Tu balas tu. Hak silapnya mana? Silapnya penjual tu. Dia kata baru ni tak teringat, dia kata sound system kau 3,000. Pada masa jual tu dah dia punya sound system tu kena supaya kau baru kau ni. Tak boleh kan. Begitu juga. Bila setuju kereta dengan gini-gini, minggu depan kita akan buat pembayar, buat mai kereta tengok sport rail lain. Masa akad tu sport rail lain tak boleh. Itu maksud dia. Kita kata dulu sport rail lain ada tu kawal saya ni tu. Hak murah. Dia beli hak lain, hak murah. Kita boleh kata ginilah. Kita adik boleh kata dia tak boleh nak marah kita. Dan dia tu kira nipu dasar tu dia. Gitulah. Sebab apa? Dalam akad gitu maka gitulah. Tak boleh ubah. Kalau nak ubah kena persetujuan dua pihak. Tak boleh sepihak. Semua ni hadirat nak jaga tak siwi mana-mana pun terasa teraniaya. Hak tu ya. Jadi kalau unsur teraniaya tu mungkin lebih seni lagi, maka kaedah pun boleh disenikan lagi. Boleh diperkemahkan lagi. Ni pihak yang berautoriti dan pihak yang mahal. Dia kata rupanya kaedah pakai dulu orang boleh menipu lagi. Awak lain pula. Sebab tu hak ni dia termasuk benda yang mutaghayyir, benda boleh berubah. Tapi prinsip tak berubah. Apa dia? Nak elak berlaku penipuan. Ni Imam Syafi'i sebut prinsip. Maknanya kalau undang-undang baru yang kecil, dawabit kita kata, yang mampu mencapai hikmat ni, maka boleh diterima dalam fiqh. Sebab tu orang ngaji fiqh klasik ni, bila pergi ke bank dia pun menipal lah bank kita.
Ana pun ada lagi dia cerita Steban ni, dia punya agreement tu. Kata dia tanya kita, nak klik nak baca ke? Kau nak sedia berjelas ni? Kita kata baca jelas sini lah. Sebab Quran pun baca semua surat sehari. Nak baca hal tu pula. Kau Melayu dah tu, atas Inggeris, bawah Melayu dia. Tapi kalau baca nak tanya siapa? Kalau tak faham, nak baca depan dia. Jujur lah duduk belakang dia nak dengar ni tu. 2 sehari balik tak siap. Kita nak dibaca. Kita nak dibaca. Sains saja. Dengar dia royak ada. Kita dah dah tak akan baca. Sains saja. Tak tahu. Sains ini Dia sebenarnya waktu ada risiko lah. Yang ada kayak berlaku urusan jual beli tanah tu. Saya tu. Kau ni tengok kapun tengok mana. Sebab tu dia kalau bab gini kalau lawyer dia ambil masa lah. Kalau bab tu memang dia baca, lawyer baca. Lawyer akan berjelas kepada kita. Tak kalau urusan di bank harus pakai gate tu ya. Boleh. Katakanlah kita berhutang kepada seseorang ya. Tapi siapa tengok itu tak payah. Lepas tu? Apabila tak bayar, dalam hati kita kata, kalau dia nak bayar, kalau dia bayar kita terima. Kalau dia tak bayar, kita boleh kedua berlaku. Kalau dia bayar, kita ambil. Kalau dia tak bayar, kita nak jadikan sedekah. Boleh. Boleh dia panggil taklik tu. Boleh taklik gitu. Sebab hak tu kita. Tapi hati kita Berhayat. bila kalau dia bayar, kita ambil. Kalau dia tak bayar, sedekah. Tak apa, boleh kita. Boleh. Ulama tu. Dua niat. Dua niat tu. Sebab tu bagi ana lah. Bagi ana lah, lebih baik kita jangan bermudah-mudah gitu. Kita tengok orang tu setara mana. Sebab gini, kita ambil anda teringat ayat berapa dalam Quran kita bincang di masjid tu kan? Afa wa aslaha tu ada. Mana kita nak maaf boleh, maaf ni dia bukan melibatkan kezaliman saja. Sebab dia melibatkan hutang pun boleh juga ulama kata. Kita tahu dia tak boleh bayar. Tapi sebab tu bagi anak kena pasti tu dia kena tengok orang tu lagu mana. Dengan sebab kita buat dalam hati kita kata tak payah bayar, lepas tu orang tu pun dia tengok kita tu dia pun jadi sedap hati gitu dah. Tak payah kawan ni jenis lembek ni, kalau tak payah dia tak payah YouTube pun. Kita ni dalam hati kita nak ibrah dia tu, nak lepas ke dia daripada hutang tu. Tapi dia pun jadi sedap hati. Sedangkan tak bayar tu perangai dia. Bukan dia tak mampu. Hak tu pemaafan lagu tu tak ada islah. Tak molek. Dia lebih dia bayar. Ada dia mesti bayar dia. Ada sebab tu Islam ni dalam agama kita dia pun afa wa aslaha. Kita boleh maafkan, kita boleh nasihat, tapi kena ada, pastikan kena ada kebaikan situ. Kalau tak ada kebaikan, jadi seolah-olah kita didik dia menipu pula. Tak boleh. Islam ni ambil kira tu memang boleh. Kalau kita ayat bawa kita bincang ni kan di masjid Al-Pasar tu, itulah. Kalau tu boleh kita kiaskan dalam konteks lain. Walaupun sebab dia kira dengan sengaja tak bahaya, itu kezaliman juga tu. Kita sebenarnya tak ada pengharap tapi tiba-tiba dia bayar tu kita. Itu kita tahu dalam tiba kita dalam kepala kita sedekah je. Tiba-tiba tengok 5,000 depan, 10,000 depan. Boleh ambil. Bagi anak boleh ambil. Sebab tu boleh ambil tu. Tak ada masalah tu. Cumanya gini ya. Jadi niat sedekah tadi tu sebenarnya sedekah lagu mana tu. Sebab tu ulama dalam kitab, tak silapnya Syekh Utsaimin, bagi Syekh Utsaimin dia kata sedekah tu bukan mari daripada hati tu. Sedekah tu dia macam dia macam jenis gitu tu, tak sempurna tu niat tu. Tak ikhlas tu. Kalau kita nak sedekah, kalau tanya anda lah, walaupun anda kata boleh ambil, kalau dah kita niat dah sedekah, tak usah ambil lah tu. Ataupun ambil wui kat orang lain. Tengok view Bukan 10 riyal tak. Go 50 lepas tu tebal pula. Bagi ana kalau hak nak moleknya sebab kita niat dah, tak sah. Ana sebut sebab dalam kitab Fiqh setengah orang kata kita ambil sebab kita tak ayat ke dia. Cumanya ana lebih setuju pandangan yang mengatakan ambil guna kut lain, bukan untuk kita. Mana duit tu boleh membantu sebab dia bayar tu dia mampu lah tu. Dia kira gitu. Bagi anak gitu, kau tak ambil lagi baik. Misalnya biarlah kawan niat dah untuk demo tu. Tak boleh. Tak boleh ya. Memang tak boleh lah. Dia memang tak boleh pahala sedekah. Sebab kita ambil. Gitulah. Okay, nombor 1 tu kita bincang minggu depan lah insya-Allah. Jadi nota minggu depan tu nak buat hal lain. Cuma kita akan perhabis ni, lepas tu kita sambung nota minggu depan lah insya-Allah.